Pernah tak korang main satu game tu sampai tak sedar jam dah pukul berapa? Sampai lupa nak makan, lupa nak tidur dan korang tertanya-tanya apa sebenarnya rahsia di sebalik game yang buat kita ketagih gila macam ni? Okey, dalam perkongsian kali ni, jom kita pecah masuk dapur pereka permainan dan kita tengok resepi rahsia yang menjadikan sesebuah game tu sangat menyeronokkan. Okey, mari kita mulakan dengan soalan paling asas sekali. Cuba fikirkan game yang korang suka gila sekarang ni. Tak kisahlah Mobile Legends ke, Valorant ke, apa-apa je lah. Apa yang buat korang login setiap hari? Adakah sebab grafiknya yang cantik gila, jalan ceritanya yang epic, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang kita tak nampak dengan mata kasar? Jawapannya bukan pada apa yang kita nampak kat skrin tu. Di sebalik semua grafik cantik dan cerita yang gempak, ada satu struktur teras, macam rangka tulang yang pegang badan kita. Struktur inilah yang sebenarnya menentukan segalanya. Dan benda ni, kita panggil dia mekanik permainan. Jom kita bedah siasat sikit rangka keseronokan ni. Cuba bayangkan, kalau kita buang semua benda cantik, visual, audio, cerita, apa yang tinggal? Yang tinggal hanyalah sistem interaksi teras. Benda inilah yang mendefinisikan apa yang kita sebagai pemain boleh buat dalam dunia permainan tu. Nak tahu cara paling senang nak faham apa tu mekanik permainan? Anggap je ia sebagai kata kerja yang game tu bagi kat kita. Senang cerita, ia adalah senarai tindakan yang kita boleh buat. Jadi, ingat poin ni. Mekanik adalah kata kerja. Lompat, tembak, bina, serang, bercakap, menyelinap. Semua itulah. Lagi banyak kata kerja yang menarik dan berfungsi dengan baik, lagi seronoklah pengalaman kita bermain dari satu saat ke saat yang lain. Semuanya pasal apa yang kita boleh buat. Dan setiap genre permainan, dia ada set kata kerja dia sendiri. Tengok je jadual ni. Dalam game RTS macam Dota atau StarCraft, kata kerja kita ialah membina, memberi arahan, menyerang. Dalam RPG pula macam Final Fantasy, ia lebih kepada bergerak, bercakap, berlawan. Nampak tak? Set kata kerja yang berbeza ni akan wujudkan pengalaman yang langsung tak sama. Tapi kan, ada kata kerja sahaja tak cukup. Setiap tindakan tu perlukan peraturan yang jelas. Kalau tak, memang huru-hara lah game tu kan? Di sinilah pereka permainan kena betul-betul fikir macam mana setiap satu tindakan tu berfungsi dalam dunia permainan yang mereka cipta. Menariknya, peraturan ni ada dua jenis. Yang pertama, peraturan operasi. Inilah apa yang kita nampak dan buat, contohnya tekan butang A untuk melompat. Tapi, di sebalik tu ada peraturan konstitutif. Ini adalah logik dan matematik yang tersembunyi yang kawal segalanya, macam formula rahsia yang kira berapa banyak damage serangan kita. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian yang paling ajaib. Bila kata kerja dan peraturan yang bagus ni digabungkan, sesuatu yang luar biasa akan berlaku. Pereka permainan panggil benda ni emergence atau kemunculan. Petikan ni memang tepat. Emergence ni adalah bila kita sebagai pemain guna sistem yang nampak mudah untuk cipta strategi yang kompleks dan kreatif, strategi yang kadang-kadang pereka game tu sendiri pun tak pernah terfikir. Inilah tanda reka bentuk yang genius. Macam mana benda ni berfungsi? Fikirkan Minecraft. Pereka cuma bagi kita peraturan yang sangat mudah. Kita boleh pecahkan blok dan kita boleh letak blok. Itu je. Tapi dari situ, pemain guna dua tindakan ni untuk buat apa? Istana, litar komputer yang berfungsi, malah replika seluruh bandar. Dari sistem yang simple, muncul hasil yang super kompleks. Itulah emergence. Jadi, kalau ada antara korang yang bercita-cita nak jadi pereka permainan, ini kuncinya. Bukan sekadar tambah banyak benda dalam game, tapi tambah ciri yang boleh berinteraksi antara satu sama lain. Bagi pemain kebebasan untuk selesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Itulah yang akan cipta pengalaman yang takkan dilupakan. Okey, kita dah ada mekanik dan kita dah ada potensi untuk emergence. Langkah kritikal yang terakhir ialah keseimbangan. Inilah seni untuk pastikan permainan tu sentiasa adil, mencabar dan yang paling penting sekali, seronok. Matlamat utama keseimbangan ni cuma satu, nak elakkan wujudnya strategi dominan atau apa yang kita sebagai pemain selalu panggil meta. Kalau ada satu hero, satu senjata atau satu taktik yang jauh lebih hebat dari yang lain, semua orang akan guna benda yang sama je. Pilihan jadi tak bermakna dan game tu akan cepat jadi bosan. Nak contoh paling klasik untuk keseimbangan yang sempurna? Permainan Awesome, betul. Gunting, batu, kertas. Tak ada satu pun pilihan yang paling hebat. Kertas kalahkan batu, tapi kalah dengan gunting.
Batu kalahkan gunting tapi kalah dengan kertas. Pilihan terbaik sentiasa bergantung pada apa yang lawan kita buat. Inilah yang mereka cuba nak capai dalam game yang kompleks, satu kitaran di mana setiap strategi ada kelebihan dan ada kelemahan dia. Dan ini satu peraturan emas dalam reka bentuk permainan, bila realisme bertembung dengan keseronokan mesti menang. Inilah sebabnya kenapa dalam game, hero kita boleh bawa 10 jenis senjata dalam beg galas atau boleh sembuh dari tembakan dengan hanya menyorok belakang dinding sekejap. Memang tak logik, tapi ia menyeronokkan. Akhirnya, semua proses ni, daripada cipta mekanik, galakkan emergence, sampailah ke proses menyeimbangkan permainan, semuanya akan membentuk apa yang kita panggil rasa atau feel sesebuah game. Kenapa melompat dalam game Mario tu rasa puas sangat? Kenapa menembak dalam Call of Duty rasa begitu mantap? Semuanya sebab mereka dah tala butiran-butiran kecil yang tak terkira banyaknya sampai ia rasa sempurna di tangan kita. Jadi, kita dah kembara dari rangka mekanik yang tersembunyi kepada keajaiban emergency yang tak dijangka dan akhirnya kesenian keseimbangan yang teliti. Kita dah lihat macam mana tindakan yang mudah dan peraturan yang bijak boleh cipta satu dunia keseronokan yang seolah-olah tiada hadnya. Jadi, saya tinggalkan korang dengan soalan ni. Lain kali korang main game kegemaran korang tu, cuba tengok di sebalik skrin. Cuba kenal pasti kata kerja yang korang guna. Fikirkan peraturan tersembunyi yang mengawal semuanya dan hargai seni keseimbangan yang menjadikan semua itu berfungsi. Siapa tahu, dengan pemahaman baru ni, mungkin korang pula yang akan cipta game hebat yang seterusnya.